tiba untuk menceritakan tentang orang-orang yang diberikan rezeki di dalam syurga. Dan kelompok ini disebut sebagai golongan al-abrar. Jadi insya-Allah kita nak sambung dengan ayat ke-6. Pada ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu mata air yakni di dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang khas. Mereka boleh mengalirkannya di tempat tinggal mereka dengan semudah-mudah pengaliran. Baik, nak tanya dengan Ustaz, kalau ayat kelima Allah Ta'ala sebut kalimah orang-orang yang dapat ganjaran tadi dengan kalimah al-abrar, tapi ayat ni Allah Ta'ala sebut yashrabu biha ibadullah. Kenapa disebut ibadullah dan tidak diulang dengan gelaran al-abrar sahaja? Adakah ada mesej tertentu ataupun sebenarnya bagaimana? Ini yang kita seronok sembang Ustazah Nazirah ni, sebab soalan-soalannya soalan yang kita tak namakan sebagai yang tak ikut teks orang mahal lah. Sebab aras tinggi ni saya suka. Maksudnya bukan aras tinggi, kita cuma nak katakan kita kena bincang. Kenapa tadi Allah sebut al-abrar tiba-tiba bertukar pula kepada ibadallah? Okey, jangan lupa juga kalau tadi Ustazah kita sebut syaraba min, yashrabuna min. Syaraba min untuk al-abrar. Minum, ambil cawan tu minum. Maknanya ada sedikit effort, walaupun sebenarnya dalam syurga ni tidak ada istilah kena usaha lebih, sebab usaha dah selesai dah kat dunia. Tapi nak katanya ahli syurga yang Allah beri gelaran al-abrar, yashrabuna min, mereka ambil cawan tu minum. Kat sini saya akan perasan bukannya yashrabu minha, yashrabu biha. Ini menunjukkan mereka tak perlu minum daripada cawan. Mereka boleh minum terus, teguk terus. Masya Allah. Nak mudah faham macam ni, kalau saya minum air zam-zam kat Malaysia, saya kena minum daripada cawan. Sebab saya duduk kat Malaysia, jauh daripada tempat Ustazah di Mekah. Ustazah bila berada di Mekah, saya rasa Ustazah boleh tadah direct. Ini metafora je ni. Boleh minum direct daripada air zam-zam punya telaga. Maka bila minum direct, ambil direct, dekatnya kita dengan sumber air, itu adalah syarababi. Kalau agak jauh daripada sumber air, itu adalah syaraba min. Ini bahasa Quran tuan-tuan, dan dah ramai ulama kupas tentang perihal perbezaan. Dengan hanya syaraba bi dengan syaraba min sudah jelas menunjukkan ibadullah bukan orang yang sama. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan al-abrar dan ibadullah ni sama sahaja, cuma menunjukkan karakter berbeza-beza semasa mereka di dunia. Tapi ada juga sebahagian ulama seperti penulis tafsir Aunur Rahman fi tafsiril Quran menyatakan bahawasanya ayat 5 merujuk kepada ashabul yamin. Mudah-mudahan kita lah. Amin. Tetapi ashabul yamin masa minum-minum tu, bila dibubuh kepada minumannya kafura, sesuatu yang wangi, kafura, hamka lagi best. Siap sebut ke barang kalian, kafura ini juga adalah kafur barus. Nak katanya wangi itu macam kapur barus. Jadi bila ahli syurga yang bertaraf al-abrar minum, dibubuh something, kenapa awak bubuh? Kenapa wangi sangat ni? Kenapa lain macam ni? So ada persoalan kalangan al-abrar, awak saja je bubuh. Jadi dia macam teaser. Malaikat bubuh tu teaser untuk ahli al-abrar ini. Nak tahu tak daripada mana kita orang ambil kafura ni? Jom kita buat lawatan sambil belajar. So jemputan kepada al-abrar, Masya Allah, mana kafura ni? Tunjukkan pada kami, kami nak tahu sangat sumber kepada kafura. Rupanya ingatkan minuman kami dah best, kafura ini juga sangat best. Lalu bila dibawa ahli syurga yang bernama al-abrar, mereka mendapati kafura yang kecil itu, yang sikit bubuh dalam cawan, adalah ainan, sungai, mata air yang terpancut-pancut, luas airnya. Cuba faham betul-betul. Ayat 5, malaikat bubuh sikit je Ustazah, macam bubuh gula lah. Bubuh sikit je. Tetapi Allah tengah menunjukkan transition, Allah tengah menunjukkan perpindahan ayat 5 ke ayat 6. Apa yang kamu nampak sikit tu, rupanya ainan, banyaknya cinta kepada sumber yang asal. Menyebabkan ahli syurga juga mencari daripada mana datang kafurah. Last one, Allah tidak tutup ayat tentang mata air kafurah hanya dengan siapa yang ada di mata air itu.
Tetapi Allah sedang menggambarkan ibadallah, nabi-nabi ni sedang melakukan yufajjiruna tafjira. Apa itu? Artinya mereka menggerakkan air ke dalam syurga seluas langit dan bumi. Allah jadikan para nabi ni, orang-orang soleh yang tinggi kedudukan dalam syurga ni, yufajjirunaha tafjira. Mereka lah yang menentukan air mengalir deras dengan pancutan kuat ke arah mana yang mereka mahu. Allah sedang menunjukkan ahli syurga seperti ibadallah bukan pasif duduk dan nikmat datang, tetapi Allah sedang menunjukkan aktif, seronok macam anak-anak kita dalam playground lah, mengatur, mengawal. Kita tahu kan di dunia air Zam-Zam mengalir daripada Nabi Ismail, Maryam, tokoh wanita, air datang kepadanya. Nabi Ayub dalam Al-Quran, dia hentakkan kaki air keluar. Ini cerita siapa ni? Nabi Ismail masa bayi, air keluar. Maryam masa melahirkan, air muncul. Nabi Ayub masa merawat sakit, air muncul. Kalau itu cerita kat dunia membabitkan nabi-nabi, maka tak pelik ayat ni menyebut ibadallah, iaitulah nabi-nabi yang mana mereka berkuasa menentukan. Allah beri mereka happiness, di mana mereka semacam menjadi insan-insan yang menentukan di mana air-air ini akan mengalir sehingga kepada semua ahli syurga. Sebab tu dalam syurga banyak cerita tentang air mengalir di bawah kaki diorang. Tajri min tahtihim al-anhar, air mengalir di bawah kaki mereka. Tapi air itu datang daripada mana? Air itu datang daripada tempat tinggi, macam air terjun. Rupanya ke atas sana itulah ibadallah yang mengatur dan mengurus air mengalir daripada mana. Maksudnya tadi kan al-abrar minum, kafura dibubuh. Mereka pergi cari kafura daripada mana? Mereka bertemu dengan nabi-nabi, masya-Allah. Ini yang saya katakan, tema surah ini ada sifat bertemu kejutan. Masya-Allah, ada nabi-nabi kat sini. Dan saya nak tanya, dekat dunia bukankah nabi-nabi sebagai sumber yang al-abrar cari? Dan bukankah nabi-nabi inilah umpama penyedia air untuk menyejukkan, mematikan api neraka yang boleh kena kepada kaumnya?